Assalamualaikum, salam sejahtera rakyat Malaysia, rakyat Nusantara kita. Ariko, apa khabar? Alang, terima kasih. Oh, hari ni anak panah pun ada, kita buat pagi ya. Sebab untuk pengetahuan anda, saya tak boleh ada rhythm ya. Algorithm tak boleh. Apa-apa yang ada rhythm pattern ya, tak boleh sebab nanti dia akan banyak gangguan ya. So pagi ni lepas kita siap-siap kerja ya, kita pun terus buat live pukul 8. Sebab kemarin petang bila saya umumkan saya nak buat live petang tak dapat masuk ya. Dia masuk tapi loading dia tu jadi macam keep hanging macam tu. So kita tak dapat buat live semalam. Tapi insya-Allah mulai hari ni Kak Ros akan buat dua kali paling tidak ya. Waalaikumsalam Aisyah semua, Udin, Alam, waalaikumsalam, salam Khamis. So Kak Ros minta maaf lah ya. Kak Ros minta maaf sebab jadual kita sekarang terpilih-terpilih. So jadinya kalau you nak dapatkan notification, you kena tekan butang loceng pada bila you follow tu kan. Ada tu. You kena tekan notification dia tu. Kak Rose kita, waalaikumsalam. Dan untuk mereka yang terlepas ya, yang terlepas dengan kita punya titi ni, Kak Ros akan uploadkan dalam YT ya. Sebab YT pun platform kita. Cuma YT I still cannot overcome dia punya isu lagi. Mungkin dalam seminggu 2 lagi kot ya. Dan Yuwan, waalaikumsalam. Dan untuk pengetahuan pun kita pun dah berjaya dapat balik kita punya portal ya. Jadi adalah beberapa benda yang sangat bahagia, cuma ambil masa lah sikit ya. Okey, pagi ni kita mulakan majlis kita untuk yang beragama Islam dengan doa ya. Kak Ros biasa baca doa auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Sebab ini kenapa ya? Kenapa kita baca doa ni? Sebab dia bila kita berada dalam dunia matrik ini ya, dia dipowerkan oleh energy. Energy ini adalah something yang kita tak boleh tengok dan seperti mana anda maklum ya, energy ini boleh menjadi conduit kepada segala-segala benda yang berada di dalam dimensi yang berbeza, yang wujudnya dalam keadaan yang berbeza ya. So dia macam kita pergi dalam hutan juga ya. Anak panah, waalaikumsalam, terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Okey. Pagi-pagi ni ya. Pagi-pagi tadi semalam saya minta hutang. Siapa-siapa yang ada kenal orang-orang yang tak bayar hutang tu tolong bayar ya. Untuk pengetahuan korang, sekiranya anda tak mau bayar hutang ni ya, anda adalah orang ya yang sedang memperdajalkan diri anda sendiri ya. Mazlan, waalaikumsalam. Hidup manusia ni you tak guna, you buat apa ke, you buat baik ke, kalau hutang orang lihat benar nak bayar dengan macam-macam alasan ya. Masa ambil duit orang ke main mudah ya. Oh saya nak beli itu bayar, nak beli ini bayar. Tapi bila orang suruh bayar balik, tak nak bayar ya. Macam-macam alasan, katanya itu duit dia lah, apalah. Okey, sebenarnya dalam kehidupan kita ni kita tak payah putar-putar ya. Tak payah putar-putar, bukan masalah hutang saja. Dalam apa-apa saja ya. You tanya diri you yang sebetul-betulnya ya. Kalau you jenis orang yang takut pada Tuhan ya, you bayar. Kalau you tak takut pada Tuhan, you simpan lah. Orang boleh tuntut you dekat akhirat kan. Tak ada masalah punya ya. Monalito, hamba Allah, waalaikumsalam. Burung-burung pun dah mula berterbangan dan berbunyian. Aisyah, terima kasih siapa-siapa yang share ya. Siapa-siapa yang share. Okey, sekarang dia kata dia suruh kita dapatkan roza sebanyak 10. Apa pula? Okey, sekarang TikTok kata, Kak Ros baca atas ya. Got something to say? Use the comment and I will pull the separuh pula arah. Zat, waalaikumsalam. Ya, berat. Mazlan pun tahu ya. Okey. Sebab kita ni kadang-kadang ya, kita ambil mudah sebab kita ada ego. Tetapi kena ingat iblis pun masuk neraka sebab ego ya. That's why Kak Ros, kalau Kak Ros salah, Kak Ros sentiasa minta maaf dan tidak akan mengulanginya. But so far kan aku tak ambil duit orang lah ya. So far tak adalah alasan pinjam ya duit sekejap saya nak beli baju, pinjam ya duit sekejap saya nak beli kasut, pinjam ya duit sekejap saya nak beli itu. Saya tak ada ya. Terima kasih anak panah, terima kasih Kak Rose. Okey, kita bukan macam tu ya. Kita usahalah ya, usaha. Macam kita okey, tak boleh buat apa, kita buat live. So kita ada income sikit dari situ, dari sini ya. Dan kita jual sambal lempang. Untuk orang yang suka sambal lempang, you orang boleh order dekat Rumah Kuning ya. Sekarang sebab Kak Ros bagi diskaun tau. I think 40% ke apa.
Korang belilah murah sekarang ya. Tapi kalau beli direct dengan aku, kalau kau order 3, aku bagi 4. Siapa-siapa yang berurusan direct dengan Kak Ros tu mesti selalu Kak Ros kenapa lebih? Itu bagi free sajalah ya. Saya ni memang kalau benda berniaga makan ni memang tak boleh untung punya lah. Aku memang macam tu. Actually ya, bila kita buat sesuatu ya dengan ikhlas kan, you tak rasa berat tau. Sebab insyaAllah Tuhan akan bagi kita rezeki kot lain kot. Okay. Tapi siapa-siapa yang ada alergi tapi suka makan sambal semua tu boleh order lah rosemary ya. Tapi untuk wakame is pedas ya, sangat-sangat pedas. Orang tak tahu pedas. Okay, mari kita baca ya persoalan-persoalan dunia yang apa ni. Ingat tak semasa Negeri Sembilan dulu ya, semasa sehari sebelum election ya, pihak kerajaan federal ya telah memberikan peruntukan ya, okay. Tak tahulah tujuan apa peruntukan tapi dia orang kata untuk kebajikan, but I'm sorry ya, kita tak boleh buy that shit ya, because that shit kalau peruntukan untuk kebajikan anda mesti ada whole paperwork. Azlan Osman, terima kasih. So setiap peruntukan ya, sekiranya you minta daripada kerajaan, dia mesti ada kebenaran ya, ada kebenaran SOP dia tu. SOP dia maksudnya ada request. Okay, ada preliminary investigation, ada plan, ada proposal, ada request, ada correspondence, lepas tu ada kelulusan, baru duit tu boleh turun. Kalau hanya anda nak menggunakan alasan untuk kebajikan, FU ya. FU. Kita guna perkataan kasar saja sebab yang mencarut, bukan carut lah, kita kasar je sebab kita bukan mencarut macam orang-orang cyber trooper yang good for nothing ya, menghabiskan duit negara ya. So mari kita cerita sikit. Aku heran lah ya Allah. Ahli politik ni. Okey, mari kita baca dulu dia. Adan PH Negeri Sembilan Penggal lalu diarahkan kembalikan peruntukan seramai 17 Adan PH Negeri Sembilan termasuk 6 yang kehilangan kerusi mereka pada PRN 1 Ogos lalu serta 2 penyelaras kawasan pilihan raya diarahkan untuk memulangkan peruntukan yang diterima antara Julai hingga September. Okey, dan 30 hari ya, mereka diberikan 30 hari untuk memulangkan duit berkenaan ya. Kalau Kak Ros engkau Kak Ros engkau within 5 working days. Macam tu ya. Tak boleh pulang duit, tunjuk where is the money trail. Aku macam tu. Aku simple je. Sebab tu sekarang aku dah tak ada dah nak macam nak jaga hati konon nak jadi macam. Sebab bagi Kak Ros, apa yang orang kata kesantunan yang meruntuhkan itu tidak patut kita amalkan ya. Sebab macam ni ada orang kata okay kita pergi situ lepas tu kita akan dapatkan itu untuk you tapi tak dapat. So it's mean bullshit ya. Walaupun kau engkau lah sahabat sejati ke apa tak ada. Sekarang kita by facts ya, by facts. Okay. Lepas tu ya Menteri Besar Negeri Sembilan ya, Datuk Lasim Ismail. Dia daripada Universiti Malaya ya. Aku punya senior. Super senior ya. Okay, Datuk Lasim ya berkata ya, dia bercakap pada bernama dan melaporkan bahawa ya mereka diarahkan untuk membuat pembayaran balik kerana tidak lagi memegang sebarang fungsi rasmi susulan pembubaran ya. Abdul Razak, waalaikumsalam. Dolo Teres, selamat pagi ya. Okey, peruntukan itu diluluskan pada mesyuarat Exco yang berlangsung 3 Jun. Diagihkan ke akaun adun dan penyelaras terbabit sehari kemudian. Okey. Peruntukan berkenaan yang terdiri daripada dana untuk Pusat Perkhidmatan dan Kebajikan Awam dilaporkan disalurkan kepada wakil rakyat dan penyelaras bagi Dun Paroi dan Labu ya. Okey, mereka kini diarahkan memulangkan 174,000 manakala penyelaras dikendaki membayar 150,000. Sorry, tertendang pula ya. Walau bagaimanapun ahli Exco pada masa itu ya termasuk bekas Menteri Besar ya. Azimul Malik, terima kasih semua ya. Okey, mereka lepas tu dia kata ya mengekalkan satu ex officio mereka sehingga 31 Julai dan layak menggunakan peruntukan tersebut ya sampai 31 Julai. Okey. So sekarang ni kita sudah bukan Julai, kita sudah 27 Ogos ya. Okey, is due dia sampai 1 bulan sudah berapa 20 hari ya.
Okey, Ismail berkata ya bekas Esko telah menerima peruntukan sebanyak 225,000 dalam tempoh 3 bulan tapi hanya perlu memulangkan 150,000 untuk Ogos dan September. Tambahnya ya, Pejabat Menteri Besar akan mengeluarkan surat menuntut pemulangan peruntukan tak lama lagi. Okey. Terdahulu Exco Perindustrian Teknologi Inovasi ya, Muhammad Asna Amin ya memaklumkan media sosial mengenai keputusan kerajaan terkait dengan peruntukan ya. Okey. Ini dia adalah Adun Lenggeng ya, Lenggeng. Siapa pernah pergi kawasan special dekat Lenggeng? Cactus, waalaikumsalam. Siapa pernah pergi kawasan special dekat Lenggeng? Lenggeng ada apa? Orang Negeri 9. Orang Negeri 9. Lenggeng ada apa? Sebab kalau you pergi Global Detention Project, you akan adalah tahu ya. Depot Tahanan Immigration Lenggeng. Tujuh Lenggeng. Waalaikumsalam. Tempat berkelah. Kawasan mayat tu air terjun. Betul ya, air terjun satu. Tapi kalau sebut Lenggeng, bagi kita akan ingat ya. Dia kalau you check dalam worlddepot.com ya. Di mana di situ pusat tahanan immigration Lenggeng lah ya. Lenggeng ada air terjun. Kalau tak tahu ya. Minta maaf. Okay. Acik, waalaikumsalam. Okey, jadi Adun Lenggeng ni ya. Adun kawasan yang paling Depot rupanya ya. Ya. Depot tahanan immigration ya. Keputusan itu dibuat untuk memastikan segala penggunaan peruntukan kerajaan adalah selaras dengan status. Sebenarnya kita kena ada satu sistem automation ya. Automation system di mana ya, bila you sudah kehilangan jawatan ya, dia akan purge you punya access. Dan dia akan keluarkan segala transkrip transaction dan juga analisa. Kita kan sekarang ini adalah berada dalam satu negara yang kononnya ya, kita nak jadi hub AI ya. Okey, mari kita tengok dulu sebut benda ni. No, ini kita kaitkan, kita bukan nak baca isu ni saja ya. Kita nak kaitkan dengan cara urus takbir negara yang konon kan. Kita kata kita nak jadi hub AI. Aku malas lah guna. Apalah nak paksa guna Yahoo ni pula ya. Tak maulah. Enjin Yahoo tak bagus. Okey. Malaysia. Jadi. Okay. Untuk pengetahuan korang kan, Malaysia ya. Malaysia kan kata nak jadi hub kepada AI ya. Lepas tu kita kan ada the National AI Office under Digital Ministry leads and accelerate National Artificial Intelligence Strategy. So apakah Nur kami kata kononnya? Ismail Sabri didakwa di Mahkamah Tinggi Wilayah. Dia punya pegawai-pegawai khas tu macam mana tu? Ismail Sabri ya, pegawai-pegawai kau dulu kau baik lagi ya. Pegawai dia pun dah kenal lah juga ya. Nak jumpa 10,000. Bapak engkau siapa nak bayar? Patut pada muka ya. Pada muka. Sorry tu say lah ya. Aku kalau orang-orang jahat ni ya, orang-orang yang belagak ni ya, pegawai-pegawai khas dan dia punya kuncu-kuncu tu belagak, pada muka engkau. Serve you right. Ingat, kalau anda jadi pengkhianat ya, anda jadi pengkhianat sampai masanya anda akan dikhianati. Dan jangan ingat ya, kalau engkau ini bukan jenis orang yang berpendirian, kau ingat money can save you? Dalam diam rupanya you akan ketawa. Lepas tu sahabat kita kata Mr. EL82 sokong. Pegawai khas dia, ya Allah. Masa tu Kak Arif kan, sebenarnya kita bukan nak duit, tapi kita memberikan cadangan untuk membuat ekosistem ya. Ismail ada guna perempuan sebagai sekretari. Yang lepasan SPM tu dah lari England.
kita gajah dengan babi pun boleh keluar daripada Malaysia. Kalau tidak, takkanlah Jasmine Lu dulu boleh keluar dari awal. Kita masalah immigration kita punya transparency, kita punya accountability, kita punya grab tu, kita punya claw tu tak betul-betul masuk dalam sistem yang patut di-applykan kepada semua orang. Dia hanya terpakai untuk rakyat, ya. Untuk rakyat. Aduh, letihnya. Okey, Ida. Waalaikumsalam. Semut merah. Waalaikumsalam. Okey. Okey, sekejap. Ellie, sekejap. Okey, Kak Ros. Sekejap. Okey. Banyak pula ya komen-komen yang difilterkan dan tak boleh di-approve, ya. Okey, so macam tu. Undang-undang immigration, undang-undang apa ni pun banyak ya. Kita nampak banyaknya dia target dia penguatkuasaan secara tuntas adalah kepada rakyat. Tapi kalau kau parti atau kau rohainya atau kau pendatang, bukan rohainya sajalah, kau parti lah. Pendatang asing tanpa izin atau pendatang asing mula-mula masuk izin lepas tu jadi penjenayah lah, ya. Penjenayah lah, orang yang melanggar peraturan immigration ini adalah penjenayah, ya. Tapi mereka semua ini akan mendapat sesuatu benda yang dipanggil pemutihan, kemuliaan. Rakyat curi Milo, rekod sampai mati. Okay, macam tu. Dah beranak pinak kat sini baru dapat detect. Lepas tu ada orang kata, oh sebenarnya perkahwinan dengan pihak-pihak tertentu, ya. Pihak immigration mengatakan, ya, perkahwinan dengan pihak-pihak tertentu tanpa kebenaran, tanpa ikut proses adalah satu perkahwinan yang tidak sah. Tapi masalahnya orang kita ni demi cinta yang membara, ku rela menggenggam bara api demi. Macam tu lah kita kan, ya. Itu adalah stupidity. Kepada rakyat Malaysia, you mesti ada semangat nasionalisme. Mesti ikut SOP. Sebab saya bukan nak kata orang lain. Aku pun kahwin foreigner, ya. Saya pun kahwin foreigner. Tapi saya ikut peraturan, ya. In fact, ya. Bond pun aku belum pergi ambil lagi daripada immigration. Baru ingat, ya. Okay. Ni betul ni anak panah, ya. Anak panah tulis ni, marah pula anak panah, ya. Titi makin merapu, komen tak ada apa pun dia orang kasih filter. Harap maklum, ya guys, bertabahlah pada yang kena. Ya betul, ya. Kak Ros minta maaf juga, ya. Di Mawar tulis lepas beranak pinak terus jadi penduduk tak setara. Lepas tu dapat pemutihan. Lepas tu bulan depan datang balik. Dengan menggunakan pasport yang berbeza. Kalau dekat Singapura, kau selepas 25 tahun kau datang balik guna pasport yang berbeza, nama berbeza, tetapi thumbprint semua sama, terus ditangkap. Okay? Rosli, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. So jadinya kita back to the story kita lah, ya. Pasal duit ni, ya. Pasal duit yang balance daripada peruntukan yang diberikan kepada adun dan penyelaras, ya. Sebenarnya benda ni tak susah. Dia mesti ada automation. Sebab kita sekarang sudah ada artificial intelligence. Buat apa kita ada National AI Office kalau National AI Office tidak boleh, ya, tidak boleh accelerate National Artificial Intelligence Strategy dan diimplementkan dalam kita punya jabatan-jabatan kerajaan, okay? Institusi-institusi pentadbiran. So apa guna? Apa guna? Aku ni tanya macam tu, ya. Macam mana korang boleh jawab, ya. Tapi supaya anda boleh berfikir, ya. Anda boleh berfikir, ya. Lepas tu kau tengok, ya, data center Nexus 2026, ya. Katanya 14 September nanti, ya, dia akan buat, ya. Akan buat dekat Hilton Kuala Lumpur. Kau tahu kan Hilton Kuala Lumpur kat mana? Hilton Kuala Lumpur. Hilton Kuala Lumpur satu je kan? Dah berteri Hilton ke apa ke? Bukankah KL Central KL Central, ya. Betul KL Central. Bengok sekejap aku sebab KL Central, ya. Dia tak letak KL Central. Dia nama dia Hilton Kuala Lumpur, ya. KL Central lah kan. Dia sebelah Meridian. Le Meridian. Okay. Dia kata akan dihostkan oleh MIDA to discuss AI digital infrastructure dan sustainable ecosystem. Tetapi malangnya, you orang memang dulu gila fintech. Buat conference, gila fintech, panggil orang Singapura, this and that. Apa jadi? Islamic fintech.
Segala-gala fintech lah ya. Lepas tu sekarang madness about AI. Tetapi the implementasi dia dalam pentadbiran kerajaan tu tak nampak. Tak nampak. Dia nampak nak suruh buat digital ID. Undek betul lah ya. Undek betul. Duk suruh buat digital ID. Oh, tanpa digital ID you tak boleh akses. Sebenarnya anda sedang melanggar hak asasi manusia. Sebab dalam perlembagaan kita tak ada kita kata wajib semua digital ID. Sebab kenapa? Bila you mewajibkan sesuatu yang boleh hackable macam ni, you tahu tak? You sedang meletakkan risiko yang sangat besar kepada keseluruhan keselamatan negara. Macam tu. Sebab itu ada benda, ada setengah-setengah negara dia, even Europe. You pilih you nak yang macam mana ya. You pilih you nak yang macam mana. Ini duk cerita data center nexus, national artificial intelligence. Ni, saya bagi middle finger ya. Aku mau waalaikumsalam. Saya bagi middle finger aja. Orang politik arah lah ya. I don't give F lah about you people. Bukannya mendatangkan pedah ya. Okay, so jadinya sahabat-sahabat kita, kalau kerajaan ya, pada 2 September ya, MIDA ya, dia telah mengeluarkan Malaysia List Roadmap for Regional AI Hub. Macam mana you nak jadi hub kalau you tidak pernah ada experience untuk implement benda tu dalam your ekosistem pentadbiran negara? Cik Kelly, waalaikumsalam. No, sebab kita ni jangan duk cerita lah kita hebat. Tapi benda tu kau tak pernah implement dalam ekosistem pentadbiran negara. Contoh, macam kejadian ya, situasi dekat situasi yang ada dekat Negeri Sembilan. Sepatutnya, benda tu sudah ada satu plan di mana sampai je tarikh 31 segala access automatically revoked and all the balances akan berhenti dekat situ dan the new people will be given the code untuk access that money. Apa payahnya? Geram aku ya. Kalau rakyat nak membeli ubat, bagi nombor cukai, okey. Ni kita ni terlampau memberi kuasa kepada ahli-ahli politik ya. Ahli politik kalau jenis yang macam nak mentadbir macam Pak Hassan Karim tu tak apalah ya. Ini ahli politik aku memang tak percaya punya. So jadinya itulah pandangan saya lah ya. Daripada kita membuang masa, hantar surat, guna lawyer, guna itu, guna ini, why? Kenapa kita tak mudahkan sistem? Macam tu kan. Maklumat di hujung jari, autoriti juga di hujung jari. Ini tidak. Autoriti, teknologi, semua atas rakyat. Ujian kompetensi ya, untuk ya, untuk ahli politik ni aku rasa wajib ada lah ya. Wajib ada lah. Kalau tidak puaka ngabiskan duit kita ya. Bak kata Anwar Ibrahim, hari tu dia kata apa? Dia kata sikit-sikit habis 1 bilion, habis rugi bilion kata tak apa, rugi bilion tak ada kata tak apa, because you tidak melaksanakan sistem integriti yang sangat transparent. Kalau kita bandingkan dengan UK, dia ada serious fraud offence. Kau tengok kita punya Airbus punya scanner dengan AirAsia. Good morning. Kami wajib. Okay, so jadinya sahabat-sahabat kita, sepatutnya kalau kita bandingkan dekat UK, dia ada serious fraud offence. Okay, these people akan investigate semua benda. Tetapi kita tengok Asia dengan Airbus punya skandal sampai sekarang, kita tahu siapakah eksekutif 1, eksekutif 2 yang terlibat. Tak tahu punya. Mana kita tahu? We know nuts. Okay, we know nuts about that. Okay, so jadinya orang kata walaupun Malaysia nak jadi hub AI, kita buat expo, buat apa, jangan kita ulangkan seperti Islamic fintech. We don't waste money on this kind of thing ya. Kita kena buat dululah. Rohana Yahya, waalaikumsalam. Terima kasih ya anak panah, tolong jawab. Okay, so itu cerita adunnya lah ya. Senang je kita sebenarnya.
Ustaz Lah mengaku tidak bersalah pecah amanah dana NGO. Malah aku nak baca. Benda dah tahu. Mana ni? Khairi, heret, my nick ke mahkamah pinta dedah identiti pemilik web. Yalah sepatutnya ya. Mari kita baca dulu ya. Okey, bekas tabung haji ya. Bekas pengerusi tabung haji, bekas KSU perbendaharaan ya. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menahan seorang bekas pengerusi, kau tahulah siapa, dan seorang bekas ketua setiausaha ya. Lelaki berumur lingkungan 60-an 4 petang tadi lah ya. Okey. Aku je heran je kalau orang hebat-hebat ni mana namanya. Namanya mana? Okey, kedua-dua ya ditahan bagi membantu siasatan. Okey. Ni dia hanya tulis laporan kanan, orang kanan itu kanan. Dia tulislah nama kalau rakyat biasa ya. Kalau rakyat biasa kemain lagi namanya jelas ya. Dengan muka, alamat, nombor surat beranak, kad pengenalan ya. Kad pengenalan cukup lengkap ya. Aduh. Okey. Nanti kita go back to this. Okay, Zamil Mukhlis diarah bayar 483,000 kepada Husam. Dah agak dah. Macam ni. Pendakwa bebas Ahmad Husam Muhammad Badarudin. Bukankah dia dengan Abang Zamil dulu baik ke? Hari ini menang sama ke atas aktivis politik Zamil Ibrahim serta bekas pegawai khas Datuk Najib Razak ya, Muhammad Mukhlis Al-Maghribi. Pandai pula aku letak Al-Maghribi. Okey, keputusan itu dicapai dalam penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Alustar menerusi ya perintah yang dibuat oleh Hakim Muhammad Aimi Zaini. Peguam cara bagi pihak Ahmad Husam bertindak sebagai plaintiff ya, iaitu Muhammad Ashraf Abdul Aziz dari firma guaman Zain Mega Emurat mengesahkan perkembangan itu. Okey. Katanya dalam prosedur berlangsung Zamil dan Mukhlis diarah membayar keseluruhan ganti rugi dan kos sebanyak 483,000 ya. Mahkamah mengakui terdapat konspirasi untuk mencederakan ya, bukanlah mencemar tanis smear ya. Ustaz Husam melalui keuangan dengan komplot mendapatkan 400,000 daripada Ustaz Husam. Kedua, mahkamah memutuskan memang setiap penerbitan oleh Zamil dan Mukhlis di media sosial adalah satu fitnah terhadap Ustaz Husam. Aziz Rahim dengan Iwan Sirega. Aduh. Datuk Iwan? Bukankah dia friend aku kat sini? Tapi aku tak kawan dengan dia orang. Ingat masa zaman Aziz dulu, adalah dia orang panggil aku untuk tabur haji ya. Lepas tu satu kali interview orang kena marah ya. Sebab aku nak interview kat orang, bukan orang interview aku ya. Okey, pada 27 Disember 2023, Ahmad Husam memfailkan sama fitnah 5 juta terhadap 4 individu termasuk 2 bekas pegawai Najib ya. Sama itu dikemukakan terhadap Zamil yang juga bekas Presiden Parti Keadilan Insan Tanah Air kita serta Mukhlis ya. Manakala ya, pada 29 Mac 2024 Ahmad Husam membuat laporan polis dakwa diugut oleh Zamil dan Mukhlis. Okey. Dalam laporan polis yang dibuat di Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu, Husam mendakwa diugut oleh 2 individu berkenaan. Melalui laporan polis berkenaan, Ahmad Husam mendakwa Zamil berjumpa dengan seorang bapa saudara yang dikenali Pak Andak dengan tujuan memfitnah selain daripada memerah sugut. Muhito, waalaikumsalam. Zamil yang selalu pokok haja tu. Apa Zamil? Uncle Zamil. Dia lagi tinggi kan umur kan. Pok Teh Hisham. Okay. Anak panah. You know, I know ya. Okay. Lepas tu Ahmad Husam dalam kenyataannya yang melahirkan rasa syukur selepas keputusan mahkamah ya. Katanya perjalanan untuk mencapai keputusan mahkamah hari ini bukan mudah ya. Dia kata ya, saya dengan penuh rasa syukur ingin memaklumkan bahawa Mahkamah Tinggi Alustar telah membenarkan keseluruhan saman saya terhadap 2 individu iaitu Zamil dan Mukhlis berhubung konspirasi untuk mendapatkan jumlah wang daripada saya secara salah serta perbuatan fitnah ya.
Dia kata sesungguhnya perjalanan untuk sampai ke hari ini bukan mudah. Namun ya, saya percaya kebenaran mungkin mengambil masa untuk terselah dengan izin Tuhan. Ahmad Usam juga merakamkan penghargaan kepada pegawainya yang bertungkus lumus membantu. Dulu kawan. Dulu kalau tak silap, Abang Zamil dengan Ustaz Usam ni adalah kawan ya. Telang adikku, Salam Sejahtera adalah kawan. Tapi ingat ya, sebab tu Kak Ros sentiasa belajar juga ya. Orang kita ya, kebanyakan ya, bila dia jadi kawan, kadang-kadang ya, subconsciously ya, bila mereka dah tak baik dengan kita, dia adalah musuh yang paling nyata ya. Yang paling nyata. Macam jugalah orang-orang yang pernah kerja dengan you lah. Bila dia berhenti kerja atau kerja apa tak pernah mendatangkan hasil ya. Lepas tu bila orang dah tak nak associate dengan you, mulalah dia buat benda jahat. Hentikanlah ya. Hentikanlah benda macam ni. Kalau kita dah jadi kawan, pernah jadi kawan, lepas tu kita dah tak sehaluan, you take you punya jalan, I take my jalan. Kita jangan memerangkap orang-orang ya yang pernah baik dengan kita. Kalau you pernah makan dan minum dengan orang tu, kenapa you mau buat benda jahat ya? Karontak waalaikumsalam. You otak macam mana? Hari-hari you sembahyang, hari-hari you nampak macam you baik. Tapi apa tujuan hidup you? Nak memusuhi orang yang pernah bagi makan kat engkau. Dr. Scan teropong kata bila jadi kawan bulu, kawan Roma bulu ketiak pun mereka kenal dan kira ya. Tak ada masalahnya. Kita macam ni, kita tidak menghargai the moment yang baik. Kita selalu kena ingat ya, walaupun orang tu musuh you, kalau dia pernah melakukan satu kebaikan pada you, you mesti control yourself ya. Alasannya aku tahu dah berpuluh tahun dengan dia. No kami kata, aku tahulah dah berpuluh tahun dengan dia. Betul ya, betul. Macam tu. Ada orang yang kita kenal baru 2-3 tahun pun kata dia kenal kita seumur-umur ya. That's why sekarang I distance myself with anyone. Dan saya tak akan ambil pembantu daripada kalangan orang tertentu ya. Tak boleh. Bahaya. Bahaya. Apa ni? Sekejap saya tengok ni. Kalau jumpa kawan macam tu ya, semoga sihat semua. Zaman ni keikhlasan pudar. Tak ada, mereka nak berbaik dengan kita sebab satu, nak tumpang populariti. Dua, mereka ada agenda mereka ya. Mereka nak escape daripada family mereka. Mereka kata datang macam-macam lah. Now I don't want to associate dengan orang yang bukan satu brainwave dengan I ya. Bukan sombong tapi macam tu ya. Sekejap klien aku hantar Assalamualaikum. Kak Ru kena balas. Waalaikumsalam. Sedang live ni. Sekejap Okay, dah. Dia tak boleh. Orang hantar saya kena reply ya. Okay, so jadinya ya. Politik pun kadang-kadang putus kawan. Politik dia lagi hebat. Dia jenis talan dua muka. Dia bukan dua muka sekadar ya. No kami 10 muka. Talan bermuka-muka ya. Aku paling tak suka. Kak Ros paling tak suka. Orang dulu dia kawan dengan kita ya. Masa dia nobody. Lepas tu kita pun sampai dimusuhi orang sebab dia ya. Lepas tu apa yang berlaku? Bila mereka buat kesalahan, kita tegur, terus kata kita ini mengawal, mencengkal. Lepas tu berpakat sama-sama bodoh untuk mengenakan ex-boss atau ex-kawan. Dia tak boleh macam tu ya. Dia tak boleh macam tu. I mean, you need to know your level lah ya. Orang tolong ajar you buat satu surat, lepas tu you pun takkan satu benda pun kau tak ingat ya. Dalam bermuka-muka. Kak Ros paling tak suka ya. Sebab macam Kak Ros, kalau Kak Ros tegur, is untuk benda yang baik. Sebab kenapa? Saya adalah satu orang yang dah berapa kali hampir mati ya. Saya berada dekat ICU sangat lama. Jadi saya kalau orang tu berkawan, saya akan kata, no. You perempuan. You tak boleh sentiasa pergi ke situ ke sini dengan lelaki. Marah pula ya. Aku pun moden tapi kita hanya pergi buat benda masa yang dibenarkan dengan cara yang dibenarkan. Tak perlu-perlulah kita ya nak suruh orang pegang kita buat apa. Kau ada lelaki, kau suruhlah lelaki kau pegang kau. Kenapa? Kan aku carut kat sini. Aku tak boleh lah orang macam tu ya. Sebab kita kena faham.
kelihatan moden dengan perangai-perangai yang tak elok, tak boleh. Dia tidak sama ya. Saya pernah kena naikkan kawan selepas di atas dia throw kita dekat bawah jelaka punya orang. Itu throw us under the bus. Bukan under the bus, under the trailer. Kasih kita kanap ya. Sama macam tu ya. Semut merah pun setuju. Kita tak boleh macam tu ya. Sebenarnya kelihatan moden dengan melakukan maksiat serta persundalan itu dua benda berbeza. Kelihatan moden dan melakukan, dia berbeza dengan perbuatan melakukan sakau secara senyap-senyap. Dia berbeza. Kelihatan moden tetapi berbeza dengan orang yang secara senyap-senyap melakukan perkara-perkara yang tidak benar. You kena faham tu. That's why dulu-dululah ada lah ya orang cakap lebih kurang. Aku cakap, I just cakap jangan sampai saya punch throat you ya. Sebab benda-benda macam ni tak boleh. Sahabat kita, setakat mana last nafsu, kekayaan, madness you nak ikutkan. Sebab kalau you ikut, you mati punya. Ikut, abang kata orang pepatah Melayu kita kata apa? Ikut rasa binasa. Macam tu, tak payahlah ya. Sebab tu saya, walaupun ramai klien-klien saya semua lelaki, tetapi mereka semua takut dekat saya. Bukan takut sebab apa? Takut dan respect because I know what I'm doing. Nak senyum-senyum tak ada ya. Kita buat kerja. You like. You don't like, you belah. Cuma kalau kita jadi kawan, itu lain lah ya. Of course lah kita akan menasihati yang baik-baik. Kita boleh pergi minum kopi, okay? Tapi bukan merendak ke situ ke sini. Lepas tu sakit tangan suruh orang, suruh lelaki masak. Kau gila. Kau gila. Nama dia. Tak boleh lah aku. Aku benda ni yang aku paling tak boleh dekat Malaysia ya. Aku garuk kepala ya. Kak garuk kepala ya. Garuk kepala aku. Lepas tu ketawa-ketawa tepuk tampar. Apa benda lah ya. Kalau tepuk tampar cara. You know kita akan tahu vibe situ macam mana. Kau nak miang ke kau nak apa ya. Dan lelaki pun. Bini dah ada 2-3. Masih lagi nak merendak dengan orang tua orang ni. Aku pun tengok pun pening. That's why Kak Arun macam ni je lah dengan klien-klien. Buat kerja. Lepas tu pergi buat apa yang kita nak. Macam tu sahaja. Kita senang lah ya. Cuma back to Zamil. Abang Zamil dengan Ustaz Husam ni saya pun heran. Sebab dulu mereka kan kawan. Okay. Kenapa lah sampai ke mahkamah ya. Okay. Albani Ozi masuk. Okey ni. Anwar kalau buat judi kat Kedah memang celaka. Pelak. Sanusi. Aduh MB Kedah kita ni aku Okey. Anwar Ibrahim akan dimaki rakyat Kedah jika dia membenarkan aktiviti perjudian disambung balik negeri itu. Amaran ya. Amaran Menteri Besar ya. Menteri Besar Sanusi Menteri Besar Kedah ya. Sanusi Makno ya. Beliau berkata ya kerajaan negeri Kedah sudah melakukan apa terdaya untuk menghalang aktiviti berkenaan apabila dilaksanakan larangan penuh terhadap premis perjudian di negeri itu. Lesen tak bagi senang kerajaan negeri kan PBT yang bagi lesen. Walau bagaimanapun larangan yang berkuat kuasa 2023 dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan ya pada 12 Ogos hari itu. Susulan itu keputusan ini ya berada di tangan Anwar yang juga memegang portfolio Menteri Keuangan. Okey, maka bola di tangan Menteri Keuangan yang namanya tuan-tuan semua tahu. Yalah Menteri Keuangan dulu kata Datuk Najib tak boleh jadi Menteri Keuangan dan Perdana Menteri pada masa yang sama. Lepas tu sekarang boleh pula. Bersih pun tak bising Kenapa bersih tak pergi berguling atas jalan ya? Lepas tu orang akan mencelakakan hang kerana hang lulus bahasa aku tak mau sebut lah ya. Tak pasal-pasal. Kak Wan, waalaikumsalam. Tak pasal-pasal ya. Tak pasal-pasal. Nanti aku kena violation ya. Thank you. Ahmad Dhani, terima kasih. Okay, so jadinya sekarang ya Sanusi berkata ya mendakwa dia mengetahui identiti Tauke yang didakwa membiayai tindakan mahkamah itu dan berkata dia akan mendedahkan bila masanya. No, sebenarnya kalau nak expose je. Jangan jadi macam Anwar. 3 hari lagi kita akan ada pengumuman ya. Pengumuman yang mengejutkan. Okay, dia selalu suka ni. Anwar Ibrahim dia suka buat pengumuman mengejutkan ya. Okay, mari kita cerita Ismail Sabri pula ya.
Terima kasih ya, terima kasih. Ismail Sabri tiba di kompleks ya, Turtle. Geram aku. Dia masa pergi jumpa Datuk Najib dalam penjara ke main. Keluar je. Kau ingat orang tak tahu apa yang kata. Okay. Aku paling tak suka. Lepas tu dia pun macam, ini teruk punya ya. Apa ni ladang-ladang dia dekat Middle East macam mana? Ladang abang dia. Sorry ya, salah. Dah kena apa pula aku punya. Okay, sebelum ini ya, Ismail Sabri didakwa ya pada 7 Ogos lalu, namun prosiding ditangguhkan ya kerana selepas dia masuk Institut Jantung Negara IJN ya. Pengumuman mengejutkan ala-ala Trump. Trump gila ya. Gila. Sampai sekarang dia tak tangkap Fauci ya. Babi betul Trump ni. Lepas tu dia semua yang membenarkan ya penjenayah-penjenayah keuangan ya diberikan pengampunan. Okey, Suzana ya menangguhkan pembicaraan, pembacaan dan pertuduhan ya selepas ya pengakuan peguam ya masa hari itulah pada Ogos hari tu bahawa ya dia mengalami kemungkinan jatuh degup jantung tak sekata. Kalau aku panggil heart palpitation aja. Dia kata possible arrhythmia ya. Dan dijadualkan menjalani prosedur pemasangan perentak jangka pacemaker. Kenapa bila kena tuduhan ya, kena tuduhan macam-macam penyakit timbul ya. Dulu ada yang stres, ada yang pakai ini, ada yang terbaru. So far yang paling gentleman Datuk Najib kita seorang aja ya. Aku pun kalau kena tuduhan tak ada sakit-sakitnya. Kalau sakit pun aku akan berdiri ya. Masa kita kena macam ni, kita nak show weakness buat apa? Is it gonna solve our case? No. Belajarlah daripada Datuk Najib ya. Walaupun dia mempercayai orang yang salah, tapi dia paling gentleman ya. Okay. Alamak, lupa makan ubat ya. Wheezing. Sebab hari ini adalah hari-hari ya. Hari-hari yang mempunyai jerebu. Okay. Amir Hamzah berkata ya, anak guamnya mengalami masalah jantung ketika rakaman percakapan dengan SPRM pada 6 Ogos. Oh, cepat ya. Lepas tu 7 Ogos tutup oi. Macam tu. Kau tak tahu ya apa itu possible arrhythmia. Possible arrhythmia. Orang yang ada masalah jantung macam aku pun boleh berhadapan dekat mahkamah lah apa. Kau nak tanya lagi ya. Biar betul-betul jadilah. Kita doakan ya. Semoga dapat apa yang dicari. Ya, Datuk Najib steady aja ya. Steady aja. Tak ada masalah-masalah sakit situ, sakit sini tak ada ya. Dia bukan ini level-level taksin juga ni. Amin. Yalah. Dah lapar nak sakit jantung. Kau tahu tak apa itu masalah ya? Aku yang ada takikardia, heart palpitation, gua hewaya macam ni pun menderita ya. Kau tak tahu. Okey, lepas tu dia kata ya, sebelum itu Perdana Menteri ke-9 Malaysia itu dipanggil beberapa kali sesi rakaman percakapan mengenai isytiharan harta yang dibuat kepada SPRM. SPRM juga turut merampas wang tunai 170 juta dengan pelbagai mata wang asing, menyita 16 kg jongkok emas tunai dianggap bernilai 7 juta berhubung siasatan kes rasuah pengubahan wang haram terhadap rampasan dilakukan semasa penggeledahan di kediaman dan pejabat dipercayai dijadikan rumah siasat ya. Hasil siasatan ke atas 4 pegawai kanan Ismail Sabri. Yang perempuan tu dapat tangkap tak? Tak kan? Sampai sekarang kan? Sampai sekarang tak dapat tangkap kan? Dapat tangkap tak? Okay. So, itu Ismail Sabri lah ya. Ismail Sabri. Okay. Okay, sahabat-sahabat kita ya. Mari kita bacalah Jana Wibawa ya. Ini Jana Wibawa. Kenapa ya semua Perdana Menteri ya. Semua Perdana Menteri dekat Malaysia ni ya. Bukan semua lah. Majoriti Perdana Menteri dekat Malaysia ni. Memang sentiasa ada masalah ya. Dengan dana-dana yang besar. Bukankah kita ni zaman teknologi, takkanlah kita tak boleh buat sesuatu ya. Putra bongsu, waalaikumsalam, selamat pagi, amin ya rabbal alamin ya. Sakit dalam nampak tapi tak adalah sampai bengkak. Itu puaka. No, actually dia punya rap tu kalau dia nak compress,
dia kena kompres dekat dalam ya, bukan atas baju ya. Itu harus tahulah. Kita pun sama-sama buat surgery yang sekitar lebih kurang macam tu ya. So kita aware about that. Tapi kadang-kadang ya nak tunjuk you tahu tak apa itu dramatization? Korang tahu tak apa itu dramatization? Kalau nak tanya. Perdana Menteri dan pihak-pihak tertentu dekat negara kita suka mengadaptasi dramatization ya. Menteri Jajah Otak suka drama kimia ya. Dramatization yang sangat-sangat hebat lah. Satu terlentang, satu terbaring, satu itu, satu ini, satu aduh, tak boleh ketawa kuat ya, tak boleh ketawa kuat, kita akan rasa macam tak boleh nafas pula ya. Kalau kabut nak pakai tu yang baju pun dibalut sama. Yang tukang pembalut pun bendul. Nampak sangat no. Sebab doktor tidak akan membenarkan you balut dekat luar. Mana ada orang balut dekat luar? Lagi you sweat baju dia tu nanti kena ke apa ke? Apa ke gila? Tukang balut dia tu PMX punya tukang balut dia kena buang ya. Dah tak boleh dah. Irrelevant ya. Dia macam Samsul Iskandar juga ya. Isap-isap curut dekat luar aja ya. Sahabi waalaikumsalam. Guna kat dalam tak tengok pula ya. Saja-saja buat viral. Manakah ada ya orang laparoskopik lepas tu balut dekat luar. Tak ada orang buat macam tu ya. Kita yang perempuan pun kalau kita pakai yang geda dekat luar tu itu untuk kecantikan. Okay, kau lelaki kau nak tunjuk cantik apa? Salah. Ada PM dah. Amurin salam. Safarina Ali balut guna macam mumian akibat. No, kalau you tahu tak, kalau you pakai geda, it's like let's say if you are lady. I don't know say. Kalau lady you pakai geda tu untuk tunjuk you punya shape. Kalau lelaki you pakai geda dekat luar, you nak tunjuk apa? Aduh. Minta maaf ya. Aku tak boleh lah ya. Maklum lah. No, kita boleh terima kalau perempuan pakai geda dekat luar. Okay. Okay. Okey, dana politik ni pernah diusulkan oleh Najib tapi tidak disetujui oleh parti pembangkang dulu ya. Perempuan beranak pun pakai bengkok kat dalam. Ya. Tilana. Cover perempuan Roy. Tak ada. Kalau Kak Ros kau pakai, mestilah Kak Ros kau nak tunjuk shape ya. Mana dah tahu tiba-tiba Kak Ros nak jadi dekat Malaysia nak jadi seksi. Tapi kalau dekat luar kau jangan ya. Okey, dekat Malaysia kan aku bersopan. Okay. So, tiba-tiba aku pakai geda kat luar. Mesti aku pakai yang penuh dengan embroidery. Nak tunjuk cantik ya. Sebab ramai orang pakai baju kebaya. Baju-baju pakai tudung pun pakai geda ya. Ketat macam buah nangka tu ya. So, mesti nak cantik. Ini geda apa benda kau pakai kat luar. Memang tak logik lah. Itu memang tak masuk akal punya. Dia punya otak memang tak masuk akal ya. Sebab tu sampai sekarang dia tak boleh lawan Nordin tu. Datuk Nordin tu. Okay. Teringat pula cerita P. Ramlee. Semut merah PMG P. Ramlee nombor 2 kita. Tak logik ya. Okey, Jana Wibawa, pengarah akui ya, beri sumbangan 4.8 juta kepada Bersatu. Lapar nak duit. That's why Akta Pendanaan Politik atau pelobi dan prosid ya. Mereka yang menikmati prosid hasil haram harus diwujudkan ya. Abang Jamil pun kalah Abang Jamil. Sama mampus Abang Jamil tak boleh level. Dulu level leher arsenik. Dulu dia kena racun apa? Arsenik kan. Betul dia operate ke apa? Tak tahulah. Ya dekat Serdang ya. Kalau dia operate dengan aku punya doktor, Profesor Datuk Dr. Nik Reza tu bolehlah aku macam yalah sebab dia orang dekat SUKM ya. Kita bolehlah pergi melawat ya PMX kita. Ini dia dekat Serdang. Jauh dari jangkauan ya. Dia kata ada hernia. Tapi kalau guna laparoskopik dia berapa poin sajalah. Mana ada balut-balut macam tu. Sebab awal-awal operation takkan balut kot. Sebab Kak Ru pun tak balut. Aku pun tak balut ya.
AI summary mengulas skandal dana politik dan tuduhan penjara Ismail Sabri. Bukan tuduhan lah AI. Tipu-tipu je mah. Mari kita baca. Pengarah syarikat KCJ Engineering Sendirian Berhad memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa beliau menyumbang 4.8 juta bersatu selepas syarikatnya dianugerahkan projek membina jalan Felda Bukit Jalur ke Gemas Negeri Sembilan secara rundingan terus di bawah program Jana Wibawa bernilai 6.2 juta. Batuk. Sekejap. Saya nak kira satu benda ni. Nama dia Azman Yusof 54 ya. Berkata bayaran balik dibuat mengikut kiraan dan kemampuan syarikat. Membuat sumbangan lebih kurang 7 hingga 8% daripada nilai projek berkenaan ya. Dan keuntungan jalan raya mencapai lebih kurang 15 hingga 20%. So kalau kau dapat 15, 8%, kau dah bagi dekat situ, kau tinggal berapa aja ya. Kau tinggal berapa aja. Berapa? 6 point berapa? 4.8 juta. Sorry ya, batuk lah pula. Apa ni? Okey. 4.34 is 7% ya. Okey. Maksudnya 7%. 7%. Okey, betul lah. 7 dia kata 7 hingga 8%. So dia dah bagi 7% ya. 7%. Okey, sebenarnya kalau you bagi 7% ini adalah satu jumlah yang sangat tak masuk ya. Apa isu-isu hangat? Apa tu? Apa? Salam. Mana ni? Peace Black, Waalaikumsalam. Balut teringat zaman-zaman muda. Itu balut marihuana lain cerita tu. Cuba ulang dalam politik. Kak Ro dah ulang, sentiasa ulang hari-hari ya. Waalaikumsalam. Now Cam sendiri pakai pendakat leher. Alang dia paling kebal racun. Penawar cannot pray. Penawar rindu padamu. Toki, Waalaikumsalam. Okey, Pak. Kalau perkongsian hasil syarikat dengan kerajaan apa beza sedangkan company bayar income tax ya? Kalau perkongsian hasil syarikat dengan kerjaan apa beza Kak Ro? Revenue dengan net profit lain ya. Salam Nur Malasari, apa isu harangat ni, isu-isu yang funny-funny lah ya. Dalam mentinggalkan memang tak berhenti hilang sikit. Aris kata ya, kalau tinggal lagi boleh bercanggung dramating kita ya. Dia kan dramatization dia tu cukup tinggi ya. Dana politik and tabung Milo apa beza? Tabung Milo adalah transparent dan dia tidak mempunyai ya, sebab dia tidak mempunyai apa money trail yang jelas ya. Okey. Tetapi dana politik dia melibatkan satu jumlah yang besar ya. Boleh jadi penyanyi, tak adalah, saya menghibur hati anda ya. Okey, so jadinya 7% dia bagi tu, kau kerja untuk siapa sebenarnya? Itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang Kak Ros ragui ya. Ini betul-betul buat projek. That's why lah kadang-kadang you see ya. Bila zaman dulu kalau kau buat jalan ya. Sorry to say, zaman dulu bila kita buat jalan apa berlaku? Lambat, jalan tu nak rosak ya.
Okay, kau tengok jalan Bukit Fraser Hill. Fraser Hill, okay. Jalan Fraser Hill. Okay, jalan dia okay. Sampai sekarang, zaman British lagi. Tapi jalan sekarang, bila hujan, dia macam biskut Mary. Turut terapung ya. Jadi piring terbang. Jadi piring terbang. So apa kualiti? Bila you duk bayar benda macam ni, you rasa ya dia tak akan cut corners ke? Sesiapa yang membayar commission dengan sangat tinggi macam commission ya. Let's say kalau introducer ke apa, commission dia tak adalah tinggi macam ni. Bak kata betul Kak Ros, tengok tak dia pekat macam dodol. Sebab tu kita tengok bila hujan apa jadi? Kita punya jalan terbang. Tapi tidak ada tindakan yang tuntas. Macam juga penghadang jalan raya. Bukankah dulu kita dapati finding ya, penghadang jalan raya tidak mencapai tahap yang maksimum? Apakah kita ada buat pemantauan secara menyeluruh dan menyemak kembali keadaan kejadian penghadang jalan raya? Amy, terima kasih. Mak Dani, Jamaliah kata jalan sekarang tampal aja. Ya betul, tampak macam perempuan lah. Tanpa makeup tebal foundation ya. Macam tu. Kualiti target paling murah digunakan, betul. Yalah kat corner ya. Sekarang 3 bulan sekali repair. Kontraktor yang kaya macam tight. Macam tight. No. Sebab macam ni. Okay. Kalau you asyik tampal-tampal saja, dia tidak akan solve kita punya problem. Dia kena buatlah berapa layer, 7 layer, 11 layer ya. Macam tu. Siapa orang kontraktor, you tahulah ya. Macam juga perempuan ya. Kalau dia asyik pakai makeup semua parut tak nampak. Sekali buang makeup penuh parut. Aku yang ni tak hilang lagi. Kak Ros baru buat treatment. Bila lah nak hilang allergic ni. Ini gara-gara ya. Kulit sensitif dekat sini sebab dulu pakai mask. Lepas tu ada orang bagi jumpa produk. Betul pakar muka aku ya. Bukan sebab apa. Tak tahulah aku ya. Ini asyik menyakau duit rakyat ni. Puaka ni rojim betul lah ya. Dia kata saya menyediakan 4 cek ya. Maksudnya kau ni pemberi rasuah. Sebenarnya orang-orang yang memberi rasuah, memfasilitasi rasuah dan menerima rasuah ini ya, mereka sudah tidak boleh berkecimpung dan dibenarkan menjadi kontraktor untuk projek-projek kerajaan ya. Lori bawa barang-barang lebih muatan. No, itu satu. Tapi kalau jalan you bagus, dia boleh bertahan juga ya. Dia boleh bertahan juga. Sebab tu masa saya buat projek dekat India ya, ada dekat India ya. Jalan dekat Gujarat ya, dia bagi berapa? 15 tahun dia punya garanti. Yang kat sini tak boleh calang-calang pasal company. Saya yang kau jalan tak baik, dia orang lah yang kena jadi perform. Yes. Ya, betul macam tu. Sebab dekat India ya, dekat Gujarat ya, dia bagi waranti ya. Company yang dapat concession tu, whatever it is ya, dia bagi waranti selama 15 tahun kalau tak silap. Sebab dia tahu apa yang dia buat, produk apa yang dia buat, benda apa yang dia buat, cara mana dia siapkan dia punya projek. Kita sekali hujan, sekali bah, sekali pasir berubah. Itu nama dia ya. Korang tahu kan? Sekali air banjir, sekali bah, sekali pantai berubah. Itu adalah peri-peri bahasa lah ya. Peri-peri bahasa. Kalau buka pintu. Zaman jerbu pun jerbu lah ya. So, mari kita tengoklah ya. Banyak betul ya. Banyak betul kita dari dulu, kini dan selamanya kita suka memberi dana-dana projek-projek kepada orang yang tak kompeten. Dan kita merasakan bahawa ya, kita ini wajib untuk mendapatkan komisen apabila kita berada dalam satu posisi yang besar. Itu adalah satu keiblisan yang sangat nyata. Sebab kenapa? Setiap sen jumlah peruntukan itu ya sudah hilang dia punya value dan merugikan rakyat semata-mata untuk memenuhkan kau punya tembolok. Datuk Rahim kata, hoya. Hoya hoi. Kita juga yang menderita ya. Azmi, macam mana terlalu ramai parti? Sebab kita suka pemutihan. Rakyat Malaysia kan suka putih kan. Sikit-sikit nak putih. Lelaki perempuan pun sekarang nak putih.
Orang pergi susah-susah bangun pagi pergi tankan diri, kita nak putih ya. Orang Malaysia sekarang. Okay. Harrison, waalaikumsalam. Okay, so sekarang ni kita kan kena kembali kepada konsep yang kita kata ya. Rakyat kena perlu bijak. You kena pilih orang yang akan ya berjuang dan mempertahankan you. Semangat patriotism ya mesti kena ada. Nationalist, you need to be the nationalist. Kalau tidak, you akan buat kesilapan dan you akan masuk dalam mold yang sama seperti mana orang terdahulu di mana you nak mengkayakan diri you. Apa kenyataan Puan tentang kenyataan mantan Ketua Audit Negara tentang PH? Malah lah. Datuk Suraya tak pergi panggil, jadi kita tak mau. Dia punya lepas dia kata dia betul kan? Malah kau nak tanya. Malah kau nak tak payah. Kita jangan popular kau orang yang tak patut popular. Dengar kata Dr. Wan je lah. Datuk Wan je. Datuk Wan Suraya kita je. Sebab kadang-kadang kita tak perlu bagi pot pun pada benda yang tak penting ya. Pada benda yang tak penting. Dana politik. Lepas tu bagi sikit setiap orang. Lepas tu dan itu bukan dana politik. Itu adalah penjarahan duit rakyat yang sepatutnya parti yang menerima secara automatik mesti di-dissolve dan mereka semua yang menikmati hasil haram itu perlu mengembalikan duit berkenaan. Datuk Rahim bekas PM Ismail. Tadi kita dah komen dah pasal benda tu. Okay? Itu yang sepatutnya. Bukan you dibicarakan. Dia tak perlu, dia tidak perlu bicarakan untuk menjumlahkan penghukuman. Sama ada sebat, denda. Tetapi, apa tindakan perlu yang mereka buat adalah untuk mendapatkan kembali jumlah berkenaan. Secara tuntas. Maksudnya, tak perlu bicara, tak perlu apa, kira betul, okey, pergi korek, jual rumah, sita aset, apa di sana, tak payah, jual, dissolve semua. Liquidate semua aset untuk dapatkan balik duit tu. SPRM ni kalau nak tangkap sakau-sakau ni ramai. Boleh, ramai. Dan kita ada keupayaan ya. Sebab itu kita perlu juga ya memastikan bahawa agensi ini sudah tidak terletak di bawah ya kuasa Perdana Menteri atau pihak-pihak tertentu. Dia mesti ya merupakan ya satu badan yang bebas. Di mana Perdana Menteri tak boleh panggil Ketua Polis Negara. Tak boleh. Sebab itu kau tengok dekat India lah contoh. Sebab kita undang-undang kita sama ya. Dekat India. Hakim boleh lawan kerajaan. Dia mengeluarkan perintah-perintah yang lawan kerajaan. Antara perintah yang epic mengenai tanah. Mengenai COVID vaksin. Sampai kerajaan kata ada, tak boleh nak buat apa. Hakim telah mengeluarkan dekri bahawa ya, bahawa rakyat India tidak boleh disuruh untuk ambil vaksin dan sekiranya kerajaan cuba melakukan penindasan secara terus atau tidak terus, langsung tidak langsung, kerajaan akan didapati bersalah. Macam tu. Kita? Vaksin mandatory. Itu mandatory. Ini macam dana-dana rakyat. Sepatutnya kita kena ada special court yang secara jelas, secara express ya, untuk mendapatkan hasil prosid yang telah dinikmati oleh mereka-mereka. Tak kira siapa yang menikmati hasil prosid, bini ke, anak ke, cucu ke, mak ke, bapa ke, perempuan simpanan ke, lelaki simpanan ke, you got to pay back. Sebab itu kita mesti tidak menjadikan ya agensi-agensi penguatkuasaan ya sebagai satu tools, another branch of extended tools kepada ahli politik yang memerintah, kerajaan yang memerintah, parti politik yang memerintah. Sebab kalau zaman dulu mereka suka, zaman dulu ya, main dulu ya, di negara dua butir mereka suka weaponizekan LHDN. Lepas tu weaponizekan polis. Lepas tu weaponizekan SPRM. Macam tu. Sebab itu kita perlu ya, rakyat perlu mula mengundi orang-orang yang betul-betul sayangkan negara dan bukan nak jadi kaya. Macam Kak Ros, kalau Kak Ros jadi MP untuk Ampang, kita nak kayakan orang Ampang, nak kayakan negara kita ya. Bukan aku nak kayakan aku. Sebab saya tak kisah, walaupun saya tak kaya, okey lah tu. Hidup boleh hidup apa-apa ya.
Sebab itu saya cakap kepada pengundi-pengundi ampang, kalau you nak mengharapkan saya bagi duit pada you untuk beli you punya undi, sorry lah ya. Sorry lah ya, saya tak akan buat macam tu. Don't start with the duit. Tahap mana? Macam kat kepala agensi orang semua orang politik. That's why kita tak boleh benarkan. GLC tak boleh ya. GLC sebenarnya tak boleh masuk orang politik. Agensi tak boleh orang politik. That's why kita mesti ada pemecahan-pemecahan bidang kuasa. Kalau kita duk buat tara benda yang lama ya, sampai bila kita tak akan berubah ya. Dalam kata, jomlah undi Cik Ros kita warga Ampang ya. Orang Ampang tak tahulah ya, mana lah tahu pokok nak undi Zuraida ke, Tengku Zafro ke, apa, MB sekarang ke. Kita tak tahulah ya, kadang-kadang. Okey, mari kita baca. Satu lagi ya, PAC akan mulakan siasatan dapatan RCI tabung haji menyifatkan pendedahan ya. RCI terkait lembaga tabung haji sebagai amat serius. Jawatan Kuasa Wang Negara memutuskan untuk memulakan prosiding siasatan berkenaan kelemahan tadbir urus keuangan dan agensi pelaburan. Tan Sri Ismi yang dulu diagung-agungkan ya. Macam tu. Lepas tu beberapa orang. That's why ya, you kena ingat makin besar kuasa, makin banyak cabaran. You kena kenal siapa yang patut berada di atas, siapa yang tak boleh berada di atas ya. Rakyat jangan mudah percaya janji manis ya. Janji manis. Okey. Okey, jadi pengurusi PAC ya, Mas Emiriati Samsudin berkata keputusan tersebut dibuat ya, dicapai sebulat suara. Katanya masih ada beberapa persoalan yang terus dipersoalkan selepas laporan didedahkan ya dan dibahaskan pada 11 Ogos ya. Dia yang juga Ahli Parlimen Masjid Tanah berkata sebagai jawatan kuasa yang bipartisan ya, PAC mempunyai ya bidang kuasa yang jelas dan menjadi tanggungjawab mereka untuk memulakan prosiding berkenaan ya. Dalam masa yang sama, PAC menegaskan bahawa prosiding ini bukan mengulangi siasatan RCI yang dibuat dengan menyeluruh tetapi menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan show-show RCI yang selaras dengan fungsi teras ya. Jadinya dia kata terma rujukan ya dan senarai yang saksi akan dipanggil belum ditetapkan buat masa ini ya. Aduh, Trump dengan Kanada ni duk gaduh ya. Okey. Sebagai sebahagian daripada siasatannya, Mas Emiriati berkata PAC akan merujuk kepada dokumen termasuk RCI, laporan Ketua Audit Negara, laporan audit yang disediakan oleh PricewaterhouseCoopers, PwC ya. Ini Big Four lah. Big Four pun banyak skandal juga. Okey, PAC komited untuk menjalankan siasatan secara adil dan terus memastikan accountability. Dan bagaimana caranya untuk mendapatkan berapa bilion yang telah hilang ya. 2.1 bilion arauda. Okey. So jadinya kita tengok ya bagaimana satu orang Tan Sri ya, dia dari 2006 sampai 2016 dia duduk dekat situ dan pada masa itu juga ya akaun lembaga tabung haji ini kelihatan seolah-olah ya sangat berjaya mendatangkan pulangan yang besar. Tetapi setelah sekian lama baru you sedar apa yang tertulis di atas kertas belum lagi dimaterialize tetapi yang ada hanyalah kerugian-kerugian ya. Kerugian. So sebab itu ya saya sentiasa menyeru anda ya jangan impress dengan kedudukan orang, pangkat orang, gelaran Tan Sri ke, gelaran Datuk Seri ke, gelaran Datuk ya. You need to start to respect orang-orang yang benar, bercakap benar walaupun dia tidak kaya ya. Sebab you tahu tak, dekat Malaysia ni kalau you nak buat benda-benda yang besar dengan secara betul, you sangat susah. Okey, payah nak jadi kaya kat Malaysia ya. Sebab kenapa you kena bagi rasuah? Bila you memulakan perniagaan, sesuatu aktiviti dengan memberi rasuah ya. Sebab ada orang dia tak nak rasuah duit, dia nak rasuah betina, ada nak rasuah jantan, ada nak rasuah gitu, gini ya. So macam-macam jenis rasuah. Bila you memulakan sesuatu dengan benda yang sangat keji, you ingat ya, you akan lepas daripada perangkap-perangkap kebusukan
yang akan memudaratkan diri you sendiri. You tak akan lepas. So that's why for me it's very hard. Memang sangat susah untuk buat bisnes dekat Malaysia ya. Sangat susah ya. Saya kata orang lah ya, di Malaysia ni sangat surrender lah aku ya. Betul macam Tan Sri Ayu cakap ya. Saya surrender ya. Segala-galanya rasuah. Come on lah. Nak dapat kita punya payment sendiri pun kena bayar. Kau gila. Gila. Okay, so sahabat-sahabat kita ya. Kak Ros tinggalkan you dulu setakat ni. Lepas tu nanti dalam pukul 11 kot. 11 macam tu Kak Ros akan cuba untuk up lagi lah. Tapi sebelum tengah hari ya. Sebelum tengah hari ya. Sebelum tengah hari. Ya, orang Ampang bagi Kak Ros menang. Boleh hidup parlimen. InsyaAllah kita boleh hidup walaupun kita nanti tak akan dapat peruntukan. Don't worry lah. We know how to find the money ya. Tak dapat cari sini, cari luar ya. Asalkan duit sampai kat kita. Okay, Kak Ros tinggalkan dulu ya. Kak Ros tinggalkan dulu. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi sekejap-kejap lagi ya. Okay, bye. Take care. Kalau salah, minta maaf. Okay, bye.